tentang raihan recycle ini. Sebelum tu, jom kita bagi-bagi tugas. Saya ke bahagian atas projek dan mereka ke bahagian bawah. Dia turun, dia naik. So, ini pasal dia, bukan kelas. Okay, ready, set, go! Saya punya pesan. Jom, kita kena letak suara di sini kat sini dulu baru betul. Betul juga Alhamdulillah, dah buku kata teacher kami dah siap. Tapi macam ada benda yang kurang je. Betul, berapa sen? Rumah 50 sen. Ken. Okey, jom. Macam bosan juga tak tisu kami ni. Jom kita rasa kami ni bawa untuk teman kita. Jom! Minibot kami dah siap. Minibot ini membawa mesej walaupun tugas kita kecil, kita masih mampu membantu orang lain. Macam Kak Kishuri, pernah mengeluh, pernah memilih, sentiasa membantu apabila dibutuhkan. Cikgu tak tisu, betul ke cerita pernah cuti? Betul ke? Betul! Orang sedih saya. Orang sesama cari saya. Orang berhasil cari saya. Aduh! Mereka tampak pada. Oh no! Pada ada semua orang cari saya. Patutlah badan Syekh makin kudus. Hari-hari kita tarik. Dari baca ini, kami baca bahawa bahan tiga semula bukan sekadar